Assalamualaikum dengan kau. Masih lagi berada di Malaysia Auto Show 2025 dan Chery Malaysia ada tunjukkan beberapa model hybrid yang baru. Contohnya adalah ini. Ini adalah Chery Tiggo Cross versi HEV. Jom kita usah. Baik, dari segi rupa anda boleh perasan Chery Tiggo Cross untuk pasar Malaysia ni dia punya rupa dia lebih kurang sama dengan model Tiggo 4 yang kita tengok dekat China bulan lepas. So maknanya dia punya design depan ni nampak macam model Tiggo 7 tapi yang ni mesti kecil sikit. Okey, kita nampak lampu depan LED ada tajam, sini dia ada DRL menegak dan juga grill depan dia bentuk oktagonal, dia pakai start diamond, lebih kurang sama dengan Tiggo 7. Tapi overall design dia bagi saya dia nampak sangat familiar tapi at the same time cantik apa? Okey, sekarang kita berada di dalam Tiggo Cross tapi ini bukan final spec untuk model Malaysia tapi at least kita nampaklah sedikit gambaran untuk model SUV ini. Okey, dekat depan macam biasa kita ada dua screen setup. Kita ada satu untuk instrument cluster, satu untuk infotainment. Interface macam biasa ada wireless, Android Auto juga Apple CarPlay. Yang ni tak payah juga update. Tapi yang bagus untuk kereta ni bila masih menggunakan beberapa butang-butang fizikal. Contoh dekat tengah ni kita ada butang-butang untuk infotainment dan juga dia ada third display. Apa ni, ada display panel untuk control aircon. So mana nak adjust aircon tak payah pakai infotainment, pakai butang-butang kat sini. Bagi saya benda ni sangat-sangat bagus untuk ada dalam sebuah kereta. Selain daripada itu macam biasalah kita ada steering wheel, ada banyak butang untuk ada sebagainya. Kita ada physical gear shifter, dia punya kursi depan pun nampak gaya sporty macam model Tiggo 7 sekali tengok. So overall dia punya cabin dia rasa sangat-sangat familiar. So mana yang pernah duduk dalam kereta Chery Tiggo 7 memang rasa sangat familiar, tapi at the same time dia masih mengekalkan sedikit ciri kepremiumanan compare dengan model SUV lain. Okey, so sekarang anda boleh tengok dekat tempat duduk belakang ni, walaupun kereta nampak kecil kat luar tapi dalam dia agak besar sebenarnya Tiggo Cross ni. Anda boleh tengok legroom ada, headroom bukan main berlambak dan dari segi jajan ada dah dia bagi sikit. Dia ada satu aircon vent, satu USB charging port. So kalau naik 2-3 orang kena confuse, tapi at the same time bagus untuk kita tengok sebab this is supposed to be entry level SUV untuk Chery tapi jajan-jajan masih lagi lengkap macam model Tiggo 7 dan Tiggo 8. Okey, untuk ruangan kargo anda boleh tengok Tiggo Cross ni walaupun kecil macam molek tapi dia punya boot space bagi saya not bad. 3-4 bag insya-Allah muat, tapi kalau nak spare lagi boleh lipat je seat belakang ni. Tapi malangnya sebab kereta ni adalah sebuah hybrid, bawah ni tak ada spare tire, so memang anda kena pakai tire repair kit lah, tapi overall boot space masih berguna. Okey, baik, dari segi terang kuasa Tiggo Cross ni untuk pasaran kita dia ada dua variant, iaitu variant turbo dan juga variant hybrid. So hari ni kita nak fokus ke hybrid sebab dia pakai Chery Super Hybrid System yang baru. Okey, dia pakai enjin 1.5 liter 4 silinder tapi dia pakai dedicated hybrid transmission di mana dalam gearbox tu dia ada satu elektrik motor yang berkuasa 201 horsepower dan 310 Nm. So benda lah ni memang lagi power compare dengan model-model B SUV yang lain. 0 ke 100 memang laju, tapi yang paling penting untuk ni adalah dari segi penjimatan bahan api sebab Chery claim kereta ni boleh dapat up to 1000 km range daripada satu full tank. So maknanya dia punya fuel economy rate lebih kurang 5.4 liter per 100 km. So maknanya memang jimat minyak kereta ni. Okey, dekat belakang pun anda boleh nampak persamaan antara Tiggo 7 dengan Tiggo Cross ni. Nampak lebih kurang sama belakang dia dengan design SUV macam ni. Tapi yang paling cantik kereta ni sebenarnya dia punya lampu belakang. Dia ada full width LED bar tapi bila dah nyala dia punya light signature memang nampak sangat cantik. Dia macam ada style-style laser tu. Bagi saya nampak sangat-sangat cun. Macam biasa kita ada rear mounted spoiler, ada bumper design dan dia punya size overall sebenarnya kereta ni dia besar sedikit pada Pro Activa tapi at the same time dia tak adalah sebesar macam Proton X7. So dia maknanya dia kira dia adalah sebuah B segment SUV crossover. So walaupun nampak kecil tapi okey sebenarnya kereta, taklah kecil sangat. Okey, untuk kawasan yang berminat nak cuba nak tengok kereta Chery Tiggo Cross boleh datang dekat booth Chery di Malaysia Auto Show 25, ada dekat My Apps. Dan untuk kereta ni dia dah buka register of interest online, so maknanya anda nak place booking boleh. Booking price RM500 dan untuk 500 unit yang pertama dia akan start deliver kereta ni lebih kurang dalam bulan 8 tahun ni. So maknanya tak lama lagi nak launch sebenarnya kereta ni. Okey, selain daripada Tiggo Cross, Chery Malaysia pun ada bawa beberapa lagi model hybrid yang lain. Contohnya macam Tiggo 7 dan Tiggo 8 plug-in hybrid. So maknanya kalau anda nak usah model-model plug-in hybrid tersebut ada juga dekat sini. So apa-apa pun, apa pendapat anda dengan Chery Tiggo Cross? Boleh beli ke tak boleh? Save more safe. Chery Cars.